Qatar dah masuk perang, tembak jatuh 2 jet bomber Iran yang ceroboh ruang udara mereka. Lapangan terbang Hamad diserang, 8,000 penumpang terperangkap. Qatar Energy hentikan pengeluaran gas. Pembekal terbesar dunia keluar pasaran. Harga gas Eropah melonjak 40% dalam satu hari. Semalam Daus report 555 terbunuh. Hari ini 787, naik 232 nyawa dalam 24 jam. 153 bandar diserang. Lebih 500 lokasi. Lebih 1,000 serangan udara sejak Sabtu. Tentera Amerika 6 gugur, Israel 11. Dan Rubio cakap serangan terbesar. Belum lagi, Selat Hormuz ditutup. Penasihat IRGC cakap di TV Iran, sesiapa yang lalu kami bakar kapal tu. Trafik tanker jatuh ke Sifar, 150 kapal terperangkap, 5 rosak, 2 pekerja maut. Myers, Hapag-Lloyd, COSCO, MSC semua hentikan operasi. 20% minyak dunia lalu sini sekarang kosong. Kedutaan Amerika di Riyadh diserang 2 drone Iran. Kebakaran kecil. Konsulat di Dubai drone juga, api dikawal. Kemudian kedutaan keluarkan amaran kecemasan, ancaman peluru berpandu ke Dahran segera. Dahran tu pusat minyak utama Saudi, tepat di pantai Teluk. Kedutaan pun tak selamat. IAEA sahkan loji nuklear Natanz di Isfahan kena. Imej satelit tunjuk kerosakan ketara, tiada kebocoran radiasi, tapi kerosakan fizikal jelas. Iran nafikan bangunkan senjata nuklear. Amerika dan Israel senyap, tak ada kenyataan, tapi satelit tak tipu. Rubio cakap di Capitol Hill fasa seterusnya akan lebih menghukum. Trump pula, gelombang besar belum sampai lagi. Yang besar akan datang tidak lama lagi. Hari keempat, tentera udara Israel serang tapak senjata dan peluru berpandu di seluruh Iran. 4 hari baru jalan. Dan kedua-dua pihak cakap ini baru permulaan. Israel kerahkan tentera ke selatan Lubnan. Ketua tentera Israel Isytihar takkan berhenti sampai Hezbollah dilucutkan senjata sepenuhnya. Serangan udara sambung di Beirut dan Lembah Bekaa. 3 bandar dibom. 50 komuniti diarah kosongkan. Ini bukan soal Iran sahaja lagi. Front kedua dah terbuka sepenuhnya. Dow Jones jatuh 900 mata. Nasdaq turun 1.8%. Minyak Brent naik ke paras tertinggi setahun. Kos penghantaran dari Timur Tengah ke China melonjak 94%. 1,900 penerbangan dibatal. Lebih 1 juta penumpang terperangkap. Harga petrol Amerika naik 12 sen, lonjakan terbesar 4 tahun. Perang ni bukan di Timur Tengah sahaja. Dia dah masuk poket korang. Iran haramkan semua ekspor makanan serta-merta. Internet masih lumpuh. Makanan dikunci. Rejim tutup semua pintu. Dan Menteri Luar Iran ugut Eropah sebarang penglibatan tentera termasuk pertahanan dianggap tindakan perang. Iran dikepung dari luar dan retak dari dalam. 4 hari. 787 nyawa dan belum habis. Qatar masuk perang. Hormuz ditutup. Kedutaan diserang. Nuklear disahkan rosak, ekonomi bergegar dan mereka cakap fasa paling teruk belum lagi. Daus akan terus update korang setiap hari. Follow untuk Day 5, share supaya orang kita tahu. Sebab kalau kita tak cerita, siapa lagi?